Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki yang bakal menamatkan perkhidmatan esok 12 Mei mendedahkan beliau tidak pernah memilih jalan selamat sepanjang kerjaya sekaligus menyebabkan musuhnya bertambah dari semasa ke semasa. Beliau berkata ketika pertemuan dengan pengamal media baru-baru ini, prinsipnya sejak berkhidmat selama 4 dekad menyebabkan beliau tidak mempunyai ramai rakan kerana baginya langkah selamat seperti tidak melakukan apa-apa. Azam berkata siasatan tidak lagi boleh bergantung semata-mata kepada aduan awam, sebaliknya memerlukan pengumpulan risikan, rangkaian maklumat dalaman serta kerjasama strategik antara agensi. Tambahnya, siasatan rasuah selalunya lebih sukar berbanding jenayah konvensional kerana biasanya membabitkan kumpulan rapat yang saling melindungi. Azam mula menyandang jawatan Ketua Pesuruhjaya pada 9 Mac 2020 menggantikan Latifah Koya. Azam dilantik semula sebanyak 3 kali berturut-turut setiap kali untuk tempoh setahun, iaitu pada Mei 2023, Mei 2024 dan Mei 2025. Beliau memegang jawatan itu ketika pentadbiran 3 Perdana Menteri iaitu Muhyiddin, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bekas Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Seri Abdul Halim Aman dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu berkuat kuasa Rabu ini 13 Mei.